saya tengah membuat perbandingan antara apps yang diberi oleh Produa dan juga Proton. Okey, you tengok sini. So ini adalah apps daripada sebab saya niat nak beli kereta Electric. Okey, Drive Pay and Get Reward. Okey, so you boleh plan, dia ada smartwatch. Okey, locate and pay for EV charging. Okey, get started. Kita tengok apa benda yang patut. So kena register dululah. Okay, so register now. Okay, dia kena register lah pula. Okay, so kita tengok Proton pula. So kita tengok dia punya apps. Okay, so dah ada brochure macam ni, info. Okay, okay, dah ada booking awal lah. Oh my god, affordable. Nampak range price dia 60,000 ke 80,000. Smart pula. Okay, masih pada sunroof. So must tahu. Okay, so ini dia punya apps lah. So dia punya apps ni, okay, of course register. Okay, so okay, perbandingan charging map. Nampak dah charging map. My god, dealer mana dealer ada. Okay, star pada kemudahan. Oh my god, oh my god, oh my god. Kelang. Wah, ada. Oh my god, kampungku. Kamu bukan dengan bakri pula tu. Mantap. Kamu oh my god, percaya pun ada. Weh, Seremban pun ada. Macam menang Proton je ni. Matilah nak. Seremban, Muar, nilai pun ada. Banyak asyik cawangan dia. Dealer. Oh, ni dealer. Dealer mana-mana pun ada. So, oi, dealer. Service. All. Save. Uish. So, balakong. All. Muar ada service center. Putrajaya ada.
So okay, home charger, tengok home charger. Oh, okay, test drive. Okay, alright. So